Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Saya Muhammad Danish Ghazi bin Rosli, pelajar Sekolah Kebangsaan Jawi, Sekolah Berprestasi Tinggi. Hari ini saya terpuja sangat untuk berkongsi dengan buku yang saya telah baca. Buku itu bertajuk Harimau Bintang dengan Kawan Baiknya. Karyanya ialah Tia Jiung Jung. Cerita ini mengisahkan tentang seekor harimau bernama Stephen. Dua-dua kawannya, sang kancil dan sang buaya, yang bersedia untuk menyertai Hari Sukan Hutan Permata Bahagia dalam acara lari pecut 100 meter. Stephen bersemangat untuk mencuba acara tersebut. Untuk harimau yang sombong mendapat balasan atas sikapnya yang kurang sopan. Ketika harimau kebaikan hati dengan membantunya dalam cerita ini mengajar kanak-kanak tentang persahabatan, pengampuan dan kepekaan terhadap alam sekitar. Sekian, terima kasih.